Okey. Boleh masuk dia punya ni. Dia punya oil filter ni. So kalau besok kalau korang agak-agak emergency ke, kalau nak pergi tukar minyak hitam kat kedai-kedai yang kedai-kedai kecil lah biasanya, yang susah nak ada, yang tak ada, biasa dia orang memang tak ada simpan ni oil filter Honda ni. So kalau tak ada ni boleh pakai ni oil filter Modenas ni. Minyak hitam sudah hitam, tukar baru pasti laju. Okay, Assalamualaikum. Dua oil filter ni, satu daripada Honda ni belah kanan ni. Okay, kita buka terus. Ni original ni, kita beli online ni, harga dia dalam RM20. Okay, ni oil filter Modenas. Kita daripada model Modenas GT. Ni original juga ni, sama original juga. Ni dia punya packaging lah. Ni harga dia RM6. Kita beli online pun sama, kita beli online, harga dia RM6. Ni dia punya physical lah. Ok, kita nak compare, nak tengok beza dia daripada segi ni. Tengok dia punya ni. Ok, kalau kita tengok dia punya size ni, dia macam lebih kurang sama. Dia punya diameter tu, dia bulat ni lebih kurang macam sama lah. Lepas tu dia punya tinggi ni pun CB ni mungkin CB punya ni dia tinggi sikit je. Kalau tengok daripada sini dah tak jauh pun. Ini dalam berapa mm je kot, dalam 2 mm kot. Okay, dia punya kertas ni pun tengok yang ni lebih kurang juga. Tapi kalau tengok kan, dia punya Modenas lagi kemas lah dia punya ni. Dia punya lubang pula, getah yang ni saya tengok macam dia besar sikit daripada ni. Tapi kita tengoklah boleh masuk tak boleh masuk. Ok, yang ni CB, ni Modenas ni. Tengok dia punya belakang ni. Saya tengok spring dia lah. Kalau ni spring dia, tengok. Ok, yang ni Modenas. Ok, kalau tengok sini, yang Honda ni dia keras sikit, dia punya spring. Kalau yang Modenas ni dia lembut sikit. Dia lembut. Ni keras sikit. Tapi dia punya lubang ni kecil, ni besar. Tengok ni, beza dia. Lain tak ada apa kot, sama. Ok, sekarang kita tukar oil filter motor Modenas ni. Masuk ke CB250. Ok, kalau boleh masuk ni, dia punya harga ni lagi murah lah. Ok, jom kita tukar. Mari tukar minyak hitam, buat kerja mulut diam, cepat siap sebelum malam, jangan tumbang sampai pitam. Mari tukar minyak hitam, tangan putih jadi lebam, muka pun dah jadi kelam, jimat poket boleh konvoi siam. Minyak hitam sudah hitam, masuk merah, keluar hitam. Minyak hitam sudah hitam. Kita buka, kita tengok. Dah ada spring dia lah. Boleh masuk tak kat sini? Dia punya ni. Boleh masuk ngam-ngam je. Dia fit je. Dia punya kat lubang tu. Ya. Kalau yang lama,
Yang ni dia ketat sikit lah, tapi boleh masuk. Boleh masuk. Ni gasket dia ni. Gasket dia ni RM7 ni kalau kat Shopee ni, original ni. Ni boleh pakai lagi, boleh kita pakai je lah. Tak payah nak tukar. Okey, kita dah bersihkan dia punya tu. Ni dia punya gasket ni. Gasket ni dia macam besi sikit, plate dia macam besi, bukan dia. Ni okey lagi, kita pakai balik. So kita masuk balik lah dia. Masuk. Kita pakai ya. Masuk balik. Okey, boleh masuk dia punya ni. Dia punya oil filter ni. So kalau besok kalau korang agak-agak emergency ke, kalau nak pergi tukar minyak hitam kat kedai-kedai yang kedai-kedai kecil lah biasanya, yang susah nak ada, yang tak ada, biasa dia orang memang tak ada simpan ni oil filter Honda ni. So kalau tak ada ni, boleh pakai ni oil filter Modenas ni. Dia punya harga pun lagi murah lah kan, dia daripada Honda tu. Okay. Bersihkan dulu dia punya drain plug ni. Okay, untuk minyak hitam aku pilih Motul ni 1040. Ni fully sintetik lah. Untuk motor CB ni kita pakai 1.5 liter. So kita pakai 1 botol setengah lah. So yang ni botol yang pertama ni kita isi penuh ni. Nampak warna merah kat meter dia tu. Dekat, bukan meter, dekat cermin dia tu. Okay, yang ni tambah lagi separuh. Okay, minyak ni botol yang kedua kita isi separuh je. 500 ml. Ni kita bila tegak tadi pasal kita tak pakai pedok kita pakai stand tepi je. So bila kita tarik sikit, kita tegakkan motor, tengok dia punya oil level ni. Pastikan dia ni lah, tak, dia punya ni tak kurang tak lebih. Boleh tengok situ dia punya oil level kat cermin. Okay, kita try start dulu. Okay, jadi kesimpulannya oil filter Modenas Kris tu boleh masuk ke Honda CBR 250. Okay, dia jimatkan kos dan dia mudah lah kat mana-mana kedai kita boleh dapat mudah dia punya oil filter tu. Sebab oil filter CB 250 ni tak banyak kedai yang ada simpan stok ni. So susah sikit kalau kita nak dapatkan nak tukar oil filter tu.